Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Selamat datang ke KKJS Intake Talk, sebuah seri podcast khas sempena pengambilan pelajar baharu Kolej Komuniti Jasin bagi sesi 1 2026-2027. Saya Ain dan saya akan menemani anda sepanjang perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda merupakan lepasan SPM, ibu bapa ataupun sesiapa sahaja yang sedang mencari peluang yang menyambung pengajian dalam bidang TVET, anda berada di tempat yang betul. Sepanjang siri podcast ini, kita akan berkongsi pelbagai maklumat menarik tentang program-program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Jasin. Kita juga akan berbual secara santai bersama tetamu jemputan yang pastinya akan membantu anda mengenali KKJS dengan lebih dekat. Dan paling penting, permohonan kemasukan ke Kolej Komuniti Jasin kini sedang dibuka dan akan ditutup pada 2022 Julai 2026. Jadi jangan tunggu sehingga saat akhir untuk membuat permohonan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, untuk episod pertama ini, kita mulakan dengan individu yang paling sesuai untuk berkongsi tentang proses kemasukan ke Kolej Komuniti Jasin. Baiklah, sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, saya ingin menjemput tetamu kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ain bersama pasukan unit komunikasi korporat Kolej Komuniti Jasin kerana menjemput saya di podcast kali ini. Nama saya Muhammad Izzadir bin Abu Nawawi. Saya Ketua Unit Ambilan dan Pembangunan Pelajar Kolej Komuniti Jasin. Okay. Alhamdulillah, seronok dapat buat santai bersama pihak unit pengambilan hari ini. Saya rasa ramai yang sedang menonton sekarang. Mungkin masih mencari-cari tempat untuk sambung belajar. Jadi saya harap perkongsian kali ini dapat membantu mereka membuat pilihan yang lebih yakin. Baiklah, kita mulakan dengan soalan pertama. Kalau kita sebut tentang unit pengambilan, mungkin masih ramai yang kurang jelas. Sebenarnya apa peranan unit ini? Jika boleh, Tuan, kongsikan sedikit mengenai unit pengambilan Kolej Komuniti Jasin dan apakah peranan utama unit ini dalam membantu bakal pelajar? Okey. Saya cuba kongsikan secara umum lah fungsi unit ambilan dan pembangunan pelajar Kolej Komuniti Jasin. Secara umumnya kolej ni, unit ini adalah kita membantu para pelajar ataupun calon sebelum dia menjadi pelajar sehingga dia tamat pengajian. Okay, daripada mula mereka memohon yang mana mereka ingin menyambung pengajian di kolej komuniti umumnya, dan bila mereka mula memilih Kolej Komuniti Jasin, iaitu yang ada 4 bidang tersebut yang saya boleh sebutkan: program sijil multimedia kreatif iklanan, kemudian program sijil teknologi seni bina, kemudian program sijil perkhidmatan logistik, dan juga yang terakhir adalah program sijil teknologi maklumat. Jadi bila mereka mula memilih 4 bidang ni dan memilih Kolej Komuniti Jasin melalui UPU, dan daripada situlah unit ni mula bekerja. Yang mana kami terima nama-nama mereka yang mereka memilih klik ke Kolej Komuniti Jasin. Daripada situ kita akan proses untuk memanggil mereka ke Kolej Komuniti Jasin lah. Okay? Dan bila mereka nak ke sini, kita akan aturkan mereka punya borang-borang, apa yang perlu diisi, apa yang mereka perlukan, termasuk kita bimbing mereka bayaran yuran yang apa mereka perlu bayar. Kemudian kita bimbing macam mana bila nak datang sini, termasuk rumah sewa. Kat sini tak ada asrama, tapi alhamdulillah penduduk di sekitar Melimau ni menyediakan rumah kediaman pelajar yang mana mereka, tuan rumah ni sepakat untuk menyediakan, kita boleh kata rumah sewa lah, tapi di Kolej Komuniti Jasin kita panggil dia rumah kediaman pelajar atau RKP, yang mana Kolej Komuniti Jasin sebagai platform dan para ibu bapa dan juga calon pelajar boleh terus menghubungi tuan rumah untuk sewa. Okey. Kemudian bila
pemilihan selesai, Komuniti Jasin, yuran pun dah selesai, kemudian mereka cari rumah sewa pun dah selesai, sehinggalah mereka dipanggil ke Kolej Komuniti Jasin ni untuk lapor diri, dan daripada situ prosesnya pula adalah pendaftaran, yang mana pendaftaran ni kita masukkan ke dalam sistem sehinggalah mereka dapat kad matrik, nombor matrik, dapat kad matrik dan mereka bergelar pelajar. Dan bila mereka telah bergelar pelajar, kita serahkan pula proses ini kepada pensyarah lah. Itu tugas unit pengambilan bangunan pelajar, sehinggalah mereka bila lapor diri ke sini bukan sahaja lapor diri untuk belajar, mereka juga dibekalkan maklumat awal bagaimana student life di Kolej Siti Jasin, iaitu melalui minggu transformasi siswa. Daripada situ kita akan panggil bersama pelajar-pelajar baru ni dengan JPP, Jawatankuasa Program Pelajar, dan juga PRIS, iaitu Pembimbing Rakan Siswa-Siswi, yang mana mereka akan guide antara pelajar dengan pelajar bagaimana nak memulakan hidup di Kolej Siti Jasin, yang mana daripada sesi ini perkongsian bagaimana organisasi di Kolej Siti Jasin berfungsi, mereka diperkenalkan dengan unit peperiksaan, unit latar industri, library sekitar sini, koperasi, juga kafe, selain daripada program-program lah. Dan selain daripada itu, kita juga dedahkan macam mana kehidupan di Melimau ini. Mungkin sebab sebelum ni pelajar-pelajar daripada luar datang ke Melimau dan kita kongsikan bagaimana kehidupan di Melimau. Jadi bila mana ke sini, hidup secara automatik bermasyarakat dengan Melimau lah. Okey. Kemudian bila mereka dah selesai minggu transformasi siswa MTS, dan kita serahkan kepada unit akademik lah untuk mereka kuliah. Sampailah mereka habis belajar. Okey, sekarang ni soalan kedua. Soalan ini pengambilan pelajar sedang dibuka. Okey. Jadi boleh kongsikan kepada penonton bilakah tempoh permohonan dibuka dan bagaimana cara mereka boleh membuat permohonan? Okey, sekarang ni permohonan masih dibuka sehingga 20 Julai, tapi kita tak nak lah 20 Julai tu baru datang. Kalau boleh minggu ni, grab lah minggu ni sampai hari Jumaat, Sabtu Ahad, insyaAllah kita teruskan, dan jadi ada masa seminggu ni boleh datang ke Kolej Siti Jasin ataupun boleh mohon secara atas talian lah guna ibu orang kami, dan kita ada nombor telefon, nanti boleh kongsikan nombor telefon WhatsApp kami di Kolej Siti Jasin ni untuk kita bantulah. Dan by call lah, setakat ni kita boleh bantu 24 jam lah. Jadi kita cuba bantu melalui melalui WhatsApp ataupun call. Okay, faham. So kiranya boleh walk in lah. Boleh walk in lagi. Okey. Okey, soalan ketiga. Kalau ada pelajar yang sedang menonton sekarang, mungkin mereka bertanya-tanya sama ada mereka layak ataupun tidak untuk memohon. Boleh Tuan terangkan secara ringkas siapakah yang layak memohon kemasukan ke Kolej Komuniti Jasin? Okey, kalau kita lihat dalam website ambilan, dekat bawah sekali tu dia ada semakan kelayakan. Jadi di bawah pautan semakan kelayakan tersebut, kita pelajar-pelajar ataupun calon pelajar ni boleh masukkan keputusan peperiksaan mereka, iaitu peperiksaan SPM, dan bila mereka klik semak, dan kat situ nanti akan keluar semua bidang-bidang. Dan mereka boleh pilih kat situ. Sebenarnya dia lebih mudah kat situ berbanding mereka nak tanya ataupun mereka nak call, itu makan masa kan. Jadi bila mereka boleh masukkan keputusan mereka di situ, dan dia boleh senaraikan bidang-bidang yang ada yang sesuai dengan mereka. Selain daripada itu, mereka boleh call lah. Bila WhatsApp ataupun call ni kita cuba bantulah. Kita akan bantu, yang mana syarat kemasukan dia adalah bahasa Melayu dan sejarah tu lulus. Kemudian 1 kredit lah mana-mana mata pelajaran. Tetapi ada syarat khas untuk multimedia, program sijil multimedia kreatif iklanan ni lah. Yang mana program ni perlu interview. Okey, bila interview ni dia ada syarat dia. Kenapa kita interview? Sebenarnya interview ni kita nak lihat dia punya tahap rabun warna dia, dan juga butuh warna ke tidak. Sebab multimedia ni dia ada khusus berkaitan dengan warna ni lah. Jadi dan kita juga nak melihat sekiranya pelajar tersebut ada artwork di peringkat sekolah dan boleh bawa. Artwork ni tak semestinya satu benda yang khusus. Dan ada baru-baru ni saya ada pelajar yang kongsikan dia suka melukis, dan saya kata bawalah artwork tu, bawa ke sini. Dan saya nampak ada 3 buku yang dia suka melukis. Jadi itu pun salah bagi satu artwork.
Okey. Kemudian satu lagi di teknologi maklumat, dia perlu lulus matematik lah. Sebab matematik ni penting untuk bidang tersebut. Bukan tak penting untuk bidang lain, tapi dia sekiranya dia lulus matematik, dia amat membantu dalam teknologi maklumat tersebut. Okey. Faham? Okey, ni soalan yang keempat. Selain syarat kemasukan, saya juga rasa ramai yang ingin tahu apakah kelebihan belajar di Kolej Komuniti Jasin berbanding industri lain. Pada pandangan Tuan sendiri, apakah keistimewaan yang bakal dinikmati oleh pelajar apabila memilih KKJS? Apa kelebihan di Kolej Komuniti Jasin ni, nak kata takkan kata tak ada, mesti ada. Okey. Dan antara yang umumnya lah, kalau spesifiknya kepada pensyarah-pensyarahnya lah. Pertama, kita akan lihat pensyarah-pensyarah tu sendiri, kelayakan pensyarah tersebut lah. Dan yang mana yang penting pensyarah tu di dalam bidang dan diiktiraf lah. Ada setengah pensyarah ni dia qualified dengan MBOT, kemudian ada qualified dengan BEM, Board Engineer of Malaysia, dan qualified dengan agensi-agensi lain lah yang diiktiraf. Jadi ini salah satu pengiktirafan. Selain daripada tu, pensyarah-pensyarah ni dia adalah alumni daripada universiti tempatan Malaysia ni, yang mana yang mahir dan mereka diajar dan diasuh di universiti yang berkeperluan di Malaysia. Jadi selain daripada tu, daripada pensyarahnya, bidang di sini juga diiktiraf oleh MQA dan juga MBOT, bergantung kepada bidang tersebut. Yang mana selain daripada tu, di Kolej Komuniti Jasin ni, Kolej Komuniti Jasin ni mungkin dia ada berbeza dengan kolej komuniti lain lah. Yang mana Kolej Komuniti Jasin ni dia ada kampus sendiri, kampus tetap sendiri. Kita dibina di atas sebidang tanah 12 ekar. Kita ada padang bola, fasiliti sukan kita cukup baik. Dan juga kita tiada masalah daripada segi parking, kita tiada masalah seperti ada setengah kolej tu dia rumah kedai, kita tidak ada masalah tu lah. Kalau ada pelajar yang nak datang dengan helikopter pun boleh turun dekat padang, padang kita luas lah. Okey. Dan selain daripada tu, memang kolej ni dipagar sepenuhnya, so tak risaulah, parents tak risau, yang mana akses ni memang dikawal, kita ada pengawal. Kemudian lain daripada tu, Kolej Komuniti Jasin ni terletak di, kita boleh katakan di kampung lah, di Merlimau, tempatnya tenang. Betul. Okey, dia jauh daripada bandar, tapi tak jauh lah, dengan Melaka lebih kurang 25 km, dengan Muar pun 17 km, so dekat lah. So dekat sini pun ada restoran, ada keperluan-keperluan kedai-kedai makan yang zaman sekarang ni lah, saya tak boleh nak sebut, nanti kita promosi pula kan. Okey, yang mana keperluan sekarang ni lah. Jadi dia berdekatan dan kos sara hidup kat sini pun tidak tinggi seperti di bandar-bandar besar, dan masih lagi kita boleh lagi jumpa roti canai RM1, RM1.20 ada lagi, nasi lemak RM1.20 pun ada lagi, so kira murah lah kat sini kan kos sara hidup tu. Dan sewa di sini pun masih rendah lagi, 200, 250 kita boleh dapat lagi lah untuk paling seorang murah pelajar. 150. 150 ada. Masih boleh dapat lagi dekat Limau ni. Itu salah satu kos hidup yang mana parents memang titik beratkan tu lah, sebab kalau bayar mahal sangat pun susah juga kan, ni peringkat sijil. Dan yang pasti kat sini yuran adalah 200. 200 setiap semester. Kita terendah sejak tahun 60-an lagi. 60-an ke 70-an macam tu lah, sejak Politeknik Ungku Omar ditubuhkan. Kita berpaksikan asasnya daripada sana, so sampai sekarang. So kalau katalah 3 semester, kita ada 4 semester, so 3 semester je dikenakan yuran, so 600 je lah yuran pengajian. Yuran-yuran lain tu yuran yang biasalah, kita tidak setinggi dan tidak semahal institusi lain. Okay. Saya tambah sikit, bagi pelajar yang pendapatan keluarga dia di bawah 5,249, dia layak untuk mohon bantuan kewangan pelajar kolej komuniti, BKPKK. Dan untuk pelajar yang OKU pun jangan risau, yuran dikecualikan dan kita akan mohonkan bantuan kewangan OKU bagi beasiswa KPT. Itu pun kita akan bantu juga. Faham. Okey, ni soalan terakhir. Sebelum kita mengakhiri episod kali ini, mungkin ada penonton yang masih ragu-ragu untuk membuat keputusan. Apakah pesanan atau kata-kata semangat daripada pihak unit pengambilan kepada mereka yang masih mencari hala tuju selepas SPM? Kata-kata semangat ni, kena berani mencuba. Okey, tak penting di mana anda bermula, yang penting di mana anda berakhir nanti. Mungkin ini sebagai satu permulaan dan bukan pengakhiran. Saya tak pernah kata pelajar saya gagal. Seorang pelajar pun saya tak kata gagal.
yang mana datang sini yang SPM-nya pun dia boleh menangis, dan saya kata itu bukan gagal, awak cuma belum berjaya je. Jadi kita cuba dulu ni, mana tahu rezekinya Allah tentukan, tapi kena usaha lah. Usaha tu yang penting. Betul. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Tuan Izzadin atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Saya yakin ramai penonton di luar sana kini lebih memahami proses kemasukan ke Kolej Komuniti Yasin dan apa yang perlu dilakukan sekiranya berminat untuk menyambung pengajian di sini. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan bahawa permohonan kemasukan ke Kolej Komuniti Yasin bagi sesi 1 2026 dan 2027 sedang dibuka dan akan ditutup pada 22 Julai 20 2006. Julai. 20 Julai. 20 Julai. 20 Julai 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Layari platform rasmi Kolej Komuniti Yasin untuk mendapatkan maklumat lanjut dan membuat permohonan sebelum tarikh tutup. Terima kasih kerana bersama kami dalam KKJS Intake Talk episod 1, kenali unit pengambilan KKJS. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian anda menonton. Jumpa lagi dalam episod seterusnya di mana kita akan mengenali dengan lebih dekat program Sijil Multimedia Kreatif Periklanan, SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.